Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang telah memberi sumbangan bagi membantu anak-anak yatim dan asnaf mendapatkan kelengkapan raya sepenak Aidilfitri yang bakal tiba. Melalui program Tautan Upah Ramadan ini, kami berpeluang meluangkan masa bersama-sama anak yatim dan asnaf untuk berkongsi kegembiraan serta membantu menyediakan kelengkapan raya agar mereka semua dapat merasai kemeriahan ketika Aidilfitri seperti kanak-kanak yang lain. Sepanjang program juga, pelbagai aktiviti yang dijalankan bagi mengeratkan hubungan ukhuwah serta mencipta kenangan indah bersama mereka. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Maidin atas kesudian memberikan potongan harga bagi pembelian kelengkapan Hari Raya. Serta kepada pihak Pertubuhan Kebajikan Cahaya Kasih Cinta kerana sudi memberikan peluang kepada kami untuk menyantuni anak-anak yatim dan juga asnaf bagi menyampaikan sumbangan kepada mereka. Segala sumbangan dan sokongan diberikan amat bermakna dan membawa kegembiraan kepada yang memerlukan. Semoga setiap kebaikan dan keikhlasan yang diberikan ini dapat dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dikurniakan keberkatan dalam kehidupan. Terima kasih atas sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Assalamualaikum.